Tengok tu, Alhamdulillah. Lama tau dia tak datang masjid. Hari ni dia datang juga. Dia datang sebab saudara dia nak kahwin je tu. Masya Allah, bagus kan orang tu. Dia selalu solat kat saf belakang imam kan. Jangan percaya orang tu. Dia mesti nak ambil jawatan imam nanti tu. Masya Allah, bagus kan. Dah lah datang masjid. Lepas tu rajin pula dia susunkan slipper tu. Jangan percayalah orang tu. Dia tengah pilih selipar mana dia nak curi tu. Alhamdulillah, bagus kan orang tu. Susah-susah pun dia tetap datang masjid. Jangan percayalah orang tu. Dia datang masjid, nak ambil makanan dia, nak ambil banyak-banyak, nak buat balik. Jangan macam tu. Walaupun dia sedang susah, dia tetap datang ke masjid. Sedangkan kita ni bila hidup senang pun belum tentu istiqamah datang ke masjid. Sebab itulah, jangan cepat bersangka buruk dengan orang. Kita tak tahu apa yang sedang dia lalui. Kadang-kadang sangkaan buruk kita tu boleh menyebabkan kita berlaku tidak adil pada orang lain. Sedangkan dalam Islam ajar kita untuk berlaku adil dan tidak menzalimi sesiapa. Itulah antara nilai yang diperjuangkan oleh Insaf Insani, membantu saudara-saudara Islam kita di Sub-Sahara Afrika mendapatkan hak dan kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan, pembinaan masjid dan bantuan kemanusiaan. Saya sebenarnya adalah CEO yang menyamar.